Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kak Siti on the way nak pergi ke Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni cantik tempat dia. Sebab tu Kak Siti dengan Cik Abis selalu berehat-rehat dekat sini. Biasanya rehat-rehat masak semua kan. Ini tak masak lah kot. Hanya masak air teh os sahaja sebab dah beli kuih. Beli cucuk udang tadi. Ada beli pulut kacau. Kalau di Pantai Merdeka biasanya hari cuti hari cuti memang ramai. Dia ada dua tempat, ada yang tempat berbayar untuk parking kereta, ada yang tempat tidak berbayar. Kalau waktu malam air pasang, banyak juga orang memancing di Pantai Merdeka. Memang seronok, banyak sangat ikan, macam-macam jenis ikan. Kadang-kadang kawan-kawan dapat, Kak Siti pernah tengok. Ada juga ikan siakap tahu, kawan Kak Siti pernah dapat ikan siakap besar. Dah ada dalam 2 bulan lah Kak Siti tak pergi ke Pantai Merdeka ni. Sebab tu hari kan bulan puasa, lepas tu raya kan. Sebelum puasa tu memang dah tak pergi dah ke situ. Kami arah tujuan ke lain pula. Kadang-kadang Kak Siti pergi Tanjung Dawai lah dengan abang duduk santai, masak, makan, semua aktiviti kami lakukan kat sana. Tempatnya bagus, lapang, luas. Sesiapa yang dah pernah tengok video Kak Siti, Kak Siti selalu buat konten dekat situ. Memang seronok lah. Di situ pun ada juga orang mancing, orang menjala. Dapat tengok udang-udang hidup tu dia orang tangkap. Seronok. Dari rumah Kak Siti ke Tanjung Dawai ni dalam 30 lebih kilometer lah macam tu. Nah, inilah simpangnya. Yang Kak Siti bilang kan kalau kita terus situ masuk tu berbayar. Nah, ni Kak Siti nak masuk simpang kiri ni. Simpang kiri ni tak berbayar. Sebab duduk-duduk dekat situ memang syok lah. Ada rumah orang dekat sana. Dan di situ pun ada juga tempat-tempat jualan macam mi goreng, nasi goreng. Ada juga dia orang berniaga tapi tak ramai lah. Tara, sampai kita. Macam ni lah Tadi kita masuk dekat sebelah kiri tu. Nah, kita jumpalah. Pantainya macam ni. Sebelah ni chalet. Siapa nak inap sebelah-sebelah ni. Ni chalet ni dekat tembok ni. Nah, sampai kan? Cantik kan? Tak ada orang. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.